Okey, ni adalah lens yang dijual ya, lens Sigma 24-70 2.8. Sigma ni adalah untuk body Nikon lah, Nikon full frame, bukan full frame. Okey, lens ni datang dengan ada cap belakang, and then dia ada cap depan lah, and then datangkan dengan sekali filter lah, ada filter. Kita tengok sini ya, filter. Okey, boleh tengok tu Sigma zoom lens 24-70 2.8. Ini model lah 20 ni semua 24-70, ada constant 2.8. Okey, dia punya focusing dia kita kena tolak di atas, tolak dan bawah lah. Tolak fokus dia, tolak untuk manual ataupun secara auto lah. Manual, auto lah. Dia bukan pattern dia jenis tolak-tolak lah. Okey, dan ni semua perfect lah, semua okey. Cuma di bahagian sini ni macam ada goyang sikit lah. Dia macam ada macam macam boleh tengok sini ya. Dia goyang sikit. Macam tu lah. Dia goyang sikit, ada goyang macam tu lah. Dia goyang sikit. Tapi untuk gambar dia okey lah, perfect lah. Cuma dia ada goyang yang tu je lah sikit. So, ni nak jual lah. Harga kita buka 550, boleh nego lagi lah. Ni dia datang dengan filter semua. Filter dah sedia ada. Okay, Sigma zoom 470. So, inilah condition dia semua. Untuk belakang dia macam ni. Okay, belakang dia macam ni. Okay, cap dia. So, dengan ada dan ni lah. So, kita dengan cap tadi. Okay. Alhamdulillah. Tengoklah dalam dia tak ada pangkis apa. Semua clear lah. Cun-cun lagi. Cun-cun lagi. Alright. Apa-apa Roger. Alright.